Um, kita plan nak letak mereka dekat rumah orang-orang tua. Oh, mereka setuju ke? Tak tahu nak kasih salam ke? Kita tak pernah minta duit dengan orang pun. Saya tahulah orang semua dah ada keluarga. Kau mintalah bini kau dulu. Dia tak tahulah aku punya hutang-hutang ni semua. Kau berniaga apa? Takkan tak ada yang masuk. Abang tentu gembira kan? Anak-anak semua datang berbuka dengan kita. Benda ni sensitif. Jadi dia masih nak kena setuju. Lagipun nanti banyak dokumen nak kena sign. Ya pengorbanan itu. Dan setiap titik air mata yang jatuh adalah bukti cinta.